Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini. Walaupun program pada malam ini kita tidak sempat nak umumkan, tapi insya-Allah dia ada rakaman, insya-Allah mungkin boleh tengoklah yang tak dapat. Dan insya-Allah program pada malam ni sebenarnya kita sepatutnya buat pada 2 malam lepas. Semalam. Allah izin tak sihatlah insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada hari ini kita dapat manfaat. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita hari ini ingin sama-sama memanjangkan, mendalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat bersiaran. Dan pada malam ini kita insya-Allah mau berkongsi-kongsi berkenaan dengan beberapa perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini iaitu berada dalam keadaan kita membina kekuatan, dan kekuatan yang kita nak bina ialah kekuatan untuk nak menegakkan Islam, menegakkan kita kata kebenaran Allah, keadilan. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'u qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa qarabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini surah Al-Maidah ayat 8. Allah gambarkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin dengan Allah, hendaklah kamu semua sentiasa dalam keadaan menjadi orang yang menegakkan keadilan. Jadi Allah memerintahkan kita supaya sentiasa menegakkan keadilan. Dan keadilan itu kerana Allah. Keadilan itu kerana Allah. Maknanya bukan sekadar kita tegakkan keadilan, tapi keadilan yang berasaskan kepada kebenaran. Dan keadilan itu kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Lagi, maknanya keadilan itu dalam rangka untuk nak menerangkan kebenaran, kebenaran al-haq Allah. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Jangan sampai kita tak suka satu kaum itu, seorang itu, menyebabkan kita tidak melakukan adil, tidak berlaku adil dalam hubungan kita tadi. Dan hendaklah kamu berlaku adil kepada semua, pada siapa jua. Kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa dengan dalam, dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat halus pengetahuannya, mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi suratul Maidah ayat 8. Jadi melalui ayat ini Allah menggambarkan kepada kita
kepada orang yang beriman. Yang pertama sekali, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan. Keadilan ni bukan berasaskan kepada definisi kita. Kita kata saya ni nak berlaku adil, ikut saya, ikut aku kan. Tapi keadilan itu kerana Allah. Keadilan itu kerana Allah, dan juga keadilan itu mestilah satu yang menerangkan tentang kebenaran. Dia berkaitan dengan al-haq. Dia bukan suatu yang sekadar kita kata sekadar bolehlah buat saya ni berlaku adil, ataupun nama saya ni Adil, Muhammad Adil, ataupun nama kumpulan saya ni Adil, ataupun parti keadilan contohnya. Jadi bukan semestinya pada nama, tetapi menerangkan kebenaran. Maknanya adil ini dia diikat dengan al-haq, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Diikat dengan kebenaran. Dan kemudian Allah menggambarkan pula jangan sampai kebencian kita, tak suka kita. Macam mana hari ini berlaku banyak pergaduhan, perselisihan di kalangan orang-orang pemimpin ini, menyebabkan kita ni tidak berlaku adil. Bila kita tak suka seseorang, maka kita tidak berlaku adil. Jangan. Kerana apa? Kerana berlaku adil itulah yang akan membawa ataupun yang lebih dekat kepada takwa. Jadi adil ini, berlaku adil ini adalah suatu yang bersifat bertakwa. Dan di sinilah kita dilihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini, bagaimana Allah perintahkan kita supaya bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabirun, amat halus pengetahuan Allah berkenaan apa yang kamu lakukan. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya hidup ini kita akan diuji. Dan ujinya apa? Ujinya dengan nafsu kita, dengan kehendak diri kita, dengan hajat kita. Jadi kita melihatlah apa yang berlaku pada hari ini, bagaimana keadaan yang berlaku sebenarnya membawa kita kepada sesuatu yang boleh kita perhatikan. Sebab tu kita lihat bagaimana keadaan kepimpinan yang ada pada hari ini, kan, terutamanya kan, satu yang kita tak boleh nak sangkal lah tentang perkara yang sedang berlaku itu. Dan kita mestilah menyatakan di sini bahawa kan kepimpinan pemerintah itu kan wajib kan kita kata berlaku adil kepada semua kan. Jadi kalau kita kata hari ni kalau kita ni bekerja dengan kerajaan, kaki tangan kerajaan tadi, maka kita hendaklah memastikan bahawa keadilan itu adalah merupakan satu perkara yang penting. Sebab itulah salah satu hak rakyat, salah satu hak rakyat ialah untuk mengawasi setiap langkah tingkah laku pemerintah. Itu hak rakyat. Jadi rakyat ini dia ada hak untuk melihat pemerintah, melihat pemimpinnya, melihat pemimpinnya sama ada pemimpinnya itu betul ke tak betul, adil ke tak adil, dan adil ke tak adil. Ya, sebab itulah kita lihat di sini merupakan salah satu daripada pemerintah ini, dia mesti menghormati aspirasi rakyat. Maksudnya rakyat ni dia ada hak untuk mendapatkan keadilan, dan ada hak untuk mendapatkan kita kata untuk memerhatikan pemerintah. Dan rakyat pula perlu memberikan pandangan kepada pemerintah. Jika ada sesuatu yang baik, ataupun jika sesuatu yang tidak baik, yang tidak menghormati kehendakan. Jadi pemerintah ni perlu memberikan kepada rakyat ini, kan kita kata perlu menghormati rakyat ini. Sekiranya rakyat itu ada pandangan. Rakyat pun ada pandangannya, bukan robot, bukan macam kambing, bukan macam kita ternak lembu. Kan yang mana lembu, kambing tu dia tidak boleh berfikir. Tidak boleh berfikir, tetapi kita sebenarnya memimpin dengan amanah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, dan setiap daripada kamu itu akan ditanya, disoal, mas'ulun, akan disoal tentang apa yang kamu pimpin tadi pada rakyat tadi.
maka menjadi satu kita kata kewajipan, satu hak kepada rakyat tadi untuk memberikan pandangan kepada pemerintah, sama ada sesuatu itu baik ataupun tidak baik. Dan pemerintah pula perlu meminta pandangan kepada rakyat. Jadi pemerintah perlu tanya rakyat, bagaimana kamu di bawah sana tu? Kamu ni dalam keadaan okey ke tak okey? Jadi wajib pemerintah bertanya kepada rakyat. Apa masalahnya? Apa perkara yang menjadikan halangan kamu? Dan pemerintah pula perlu menghormati kehendak rakyat. Kena menghormati, bukannya sekadar kita kata dengar lepas tu diam aja. Saya ingat kami telah memberikan banyak kita kata perkara-perkara, cadangan-cadangan yang kemudian telah digambarkan oleh pihak pimpinan kerajaan, menggambarkan tentang bahawa kami akan tengok, kami akan hantar lawyer, kami akan menghantar, akan membina satu task force. Ini semua janji-janji yang telah diberikan kepada rakyat. Tetapi mereka tidak menghormati kehendak rakyat tadi, sehingga mereka tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Sedangkan hak rakyat adalah untuk boleh mengawasi pemerintah. Mengawasi perintah. Dan pemerintah wajib menerima pandangan yang baik yang diutarakan oleh rakyat. Jadi rakyat kalau bagi pandangan, kalau pandangan tu bagus, baik, sesuai, maka kena terima. Malah Allah SWT telah memerintahkan agar pemerintah menjadikan perkara ini sebagai amalan. Jadi bukan pemerintah ni mesti pandai. Mesti dia pandai. Contohnya aku dah jadi presiden. Presiden tak ada kat Malaysia. Belum lagi. Aku dah jadi Perdana Menteri. Aku dah jadi menteri. Aku jadi timbalan menteri. Kan? Kemudian apabila dia cakap itu, aku dah ada dah penasihat-penasihat. Aku dah ada dah penasihat-penasihat. Dia sebut kat sini, dah ada penasihat, maka tiba-tiba rakyat bagi pandangan, dia pandang ringan, pandang rendah. Sedangkan di kalangan rakyat itu ramai. Di kalangan mereka yang merupakan profesional, pakar-pakar yang ada. Dan sebab itulah, dalam hal ini Allah memerintahkan supaya setiap perkara yang diusulkan oleh rakyat tadi dilihat secara adil. Secara adil oleh pemerintah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, dan juga kamu, dan hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka dalam urusan-urusan yang ada. Jadi maknanya Allah perintahkan kita ni supaya kita bermesyuarat, tanya rakyat macam mana keadaan sekarang. Kamu kata ekonomi baik, ekonomi tak baik, kena ada pandangan-pandangan tu. Dan malahan Allah memuji orang-orang beriman dengan yang telah mengadakan mesyuarat tadi. Wa amruhum syura bainahum. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan tujuan. Jadi sebab itulah mesyuarat bersama rakyat dan sebagainya. Jadi amalan ini juga ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan inilah antara amalan-amalan khalifah dan para khulafa ar-rasyidin yang telah menggantikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku sesuatu perkara, mereka akan berhimpun dengan para cendekiawan di kalangan umat, dan mereka akan bermesyuarat, dan mereka akan akur kepada pendapat-pendapat yang betul, yang benar. Pendapat yang benar, bukan duduk dengar aja. Kita hari ni ada banyak kita kata rumah-rumah khidmat masyarakat. Kita ada banyak YB hari ni, mereka ada khidmat masyarakat. Rumah ataupun bangunan-bangunan yang digunakan sebagai bangunan untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Tetapi malangnya khidmat mereka pun tak sampai, atau yang sampai hanya beberapa sahaja, dan malahan pandangan rakyat juga tidak diambil kira. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada khulafa ar-rasyidin yang menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu apabila berlaku sesuatu perkara, mereka akan menghimpunkan rakyatnya, menghimpunkan para cendekiawannya, mereka dalam bidang masing-masing yang terkenal dengan adil, yang terkenal dengan takwa untuk bermesyuarat. Dan sekiranya mereka benar dalam perbincangan mereka itu, ataupun mereka didapati apa yang dicadangkan itu satu yang baik, yang benar, maka mereka mengambil perhatian daripada kebenaran tadi. Ini yang dimaksudkan sebagai ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin
an kawaminallah, mana kawaminalillah syuhada abil qis. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Kan inilah amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah ditunjukkan oleh para sahabat baginda yang menggantikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita lihat apabila disebut dalam ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikata dalam ucapannya, jika kamu melihat saya di pihak yang benar, bantulah saya. Jika kamu melihat saya di pihak yang benar, kata Abu Bakar, bantulah saya. Tapi jika kamu melihat saya di pihak yang salah, betulkan saya. Ini Sayyidina Abu Bakar sebut. Nak sebut kat sini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyatakan bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Kalau ada tak betul, kena tegur. Kalau ada yang betul, tolong saya, bantu saya. Begitu juga Amirul Mukminin yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah berkata, sesiapa yang melihat ada kepincangan pada diri saya, maka betulkanlah saya. Jadi ini Sayyidina Umar ni. Ini sahabat Nabi ni yang cerdik, yang bijak, yang bertakwa. Pun dikata, kalau siapa yang melihat ada kesalahan pada saya, kepincangan pada saya, betulkan saya. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pula kata, jika kamu melihat saya ni buat satu yang baik, yang benar, maka hendaklah kamu bantu saya, tolong saya. Tapi jika saya buat satu yang tidak benar, yang salah, betulkan saya. Ini yang digambarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab itulah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam hadisnya diriwayatkan Imam Tirmizi dan kitab Al-Fitan, dia mengatakan bahawa akan ada sepeninggalan aku nanti sejumlah pemimpin. Akan ada sepeninggalan aku, kata Nabi sallam, sejumlah pemimpin, yang mana barang siapa yang masuk menemui mereka, lalu dia membenarkan pendustaan mereka. Jadi dia masuk jumpa, tengok, dia ni orang yang tipu orang, yang zalim orang, yang anyanya orang. Kemudian membenarkan pula pendustaan mereka tadi, dan membantu mereka dalam kezaliman mereka. Mereka buat zalim, kita tolong mereka pula, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan bahagian dariku, dia bukan sebahagian daripada aku, dan aku juga bukan sebahagian daripadanya. Dan dia tidak akan menemui aku di telaga syurga nanti. Banyak Nabi katakan dia tak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main, wahai tuan-tuan, puan-puan, dan ahli-ahli kaki tangan kerajaan. Saya nak sebut kat sini, jangan sampai kita pergi haji, kita buat haji ni, musim haji ni kan, pergi haji, buat umrah macam-macam, sembahyang, puasa macam-macam. Tiba-tiba bila kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tak mengaku sebahagian daripada umat dia. Nabi tak mengaku umat dan dia bukan daripada kalangan mereka. Kenapa? Hanya kerana kita tidak menegakkan keadilan. Jumpa pemimpin yang zalim, kita ikut aja apa yang dia buat. Kita bohong. Bila dia suruh bohong, kita bohong. Bila dia suruh tipu, kita tipu. Dan kemudian selepas tu, bila dia buat mula satu yang zalim pula, kita sokong dia buat zalim. Jadi Nabi kita apa? Nabi tak mengaku umat. Bukan dia daripada bahagian daripada aku, dan aku juga bukan sebahagian daripada dia. Dan barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak membenarkan kebohongan mereka, mereka berbohong, mereka menipu, mereka buat zalim, maka rakyat tadi, orang tadi, pegawai tadi tidak membenarkan, kan, tuan, bos, Datuk Seri, Tun, kan, tuanku, tak betul ni, tak betul ni, Nabi kata begini, Allah firman begini. Tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam kezaliman. Bila dia buat zalim, kita tak bantu dia. Kita tak bantu dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah bahagian daripada diriku. Maksudnya dia sebahagian daripada diriku dan aku juga sebahagian daripadanya. Baru Nabi mengaku umat. Dan dia akan menemui aku di telaga syurga. Maka Nabi kata, Nabi akan bagi syafaat pada orang begini. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, kita telah melihat akan perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Bagaimana hari ini melihat ada di kalangan kepimpinan-kepimpinan negara yang mementingkan diri mereka.
mementingkan diri mereka sehingga sanggup sampai peringkat mereka melakukan penganiayaan dan kezaliman. Dan kita pula tahu benda tu aniaya. Kita tahu benda tu zalim. Kita tahu benda tu bohong. Tapi kita membenarkan pembohongan-pembohongan mereka. Malahan kita membantu kezaliman mereka. Bantu dia, tak berbaloi tuan-tuan. Kalau kita bekerja dengan dia, berapa sen sangatlah gaji kita. Berapa gaji kita? Ada 100,000 satu hari. 100,000 ringgit satu hari. Ada 100,000 ringgit sebulan. 100,000 ringgit ada. Berbaloi ke kita membenarkan kezaliman mereka, membantu mereka, membenarkan kebohongan mereka? Sedangkan Nabi SAW menggambarkan tidak akan mengaku umat. Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Ini kita nak tengok bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya perintah Allah ialah untuk kita menegakkan keadilan. Sebagaimana ayat yang telah kita baca, Suratul Maidah ayat 8 tadi. Sebab tu pada hari ini kita nak kena sama-sama melihat yang membimbangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi daripada Dajjal. Yang lebih bimbangkan aku, lebih daripada Dajjal, ialah a'imma mudillin, iaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Siapakah pemimpin yang menyesatkan ni? Dia buat bohong, dia tipu rakyat, dia rampas duit rakyat, dia rampas harta rakyat. Dia membuat macam-macam kezaliman, penganiayaan, dan kemudian kita pula menerima apa yang digambarkan tadi. Sebab itulah di sini kita lihat bagaimana dalam Islam, sistem Islam tidak hanya mementingkan struktur, tidak hanya mementingkan istilah-istilah. Maknanya bukanlah kita kata ini ada ni menteri, ini timbalan menteri, ini kita kata ketua pengarah. Kita Islam tak tengok struktur tu. Kerana struktur tu hanya untuk nak memudahkan perjalanan keadilan dan amanah, menjalankan amanah tadi. Tapi Islam mementingkan dasar-dasarnya, asas-asasnya yang perlu mewujudkan suasana siasah politik yang baik. Selagi mana berlaku tidak seimbang, tidak hanya mementingkan satu-satu sudut sahaja, maknanya tidak keseimbangan tidak dipertahankan. Apa maksud keseimbangan tadi? Salah satunya kita kata bagaimana kita ingin mendapatkan nasihat, pandangan daripada para cendekiawan di kalangan rakyat hari ini. Tapi apa yang ada hari ini, dan ada apa yang ada hari ini hanyalah merupakan kita kata retorik yang kita kata nampak macam okey, nampak macam bagus. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Taala, berlakunya tajdid pada kali ini, kita akan mendapati Allah SWT akan menghancurkan kezaliman. Sebab itulah Allah berfirman dalam Suratul Maidah ayat 49. Apa Allah sebut? Saya baca makna sajalah. Dan hendaklah kamu menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maksudnya Allah memerintahkan supaya berlaku adil. Allah memerintahkan supaya tolong menolong antara satu sama lain. Allah memerintahkan supaya kita membebaskan diri kita daripada kita kata penjajahan. Membebaskan diri kita daripada kita kata perkara-perkara yang merosakkan. Itu hukum Allah tadi. Maka dan janganlah kamu mengikut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu dari satu hukuman yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Suratul Maidah ayat 49. Sebab itulah kita nak sebut kat sini, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan perempuan, dalam Islam kita bukan hanya nak kenal adanya akidah, nak kenal adanya ibadah, nak kenal adanya adab dan akhlak, tetapi kita kena faham di sana ada juga pemerintahan. Dan pemerintahan tadi adalah merupakan perkara yang menyebabkan kita semua ini akan hidup dalam keadaan yang baik di dunia dan di akhirat. Sebab itulah dasar-dasar politik dalam Islam, siasah Islam ini, yang pertama sekali ialah pemerintahan dia ada tanggungjawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin rakyatnya. Jadi kerajaan, asas kerajaan yang paling penting ialah bahawa kerajaan ada elemen-elemen siasah, iaitu bertanggungjawab. Jadi pemerintah sebenarnya dia bertanggungjawab di hadapan Allah dan rakyat. Pemerintah adalah merupakan orang suruhan. Jadi pemerintah ni dia bukan mulia.
Dia bukan mulia. Yang mulia itu orang yang bertakwa tu. Tetapi pemerintah ni sebenarnya adalah orang suruhan, khadam kepada rakyat. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ketika Abu Bakar As-Siddiq ditabalkan menjadi khalifah dan naik ke atas mimbar, maka apa ucapannya? Tengok ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai sekalian manusia. Maknanya dia bercakap bekahnya pada orang Islam, orang beriman, juga orang bukan Islam, orang bukan beriman. Wahai manusia, sekalian manusia, dahulu aku bekerja untuk keluarga aku. Dulu saya bekerja untuk keluarga saya dan saya mencari makan minum untuk mereka. Saya mencari nafkah untuk mereka. Tetapi sekarang saya bekerja untuk kamu, maka tetapkanlah bahagian saya daripada perbendaharaan kamu. Jadi maknanya dia kata apa? Sekarang ni aku dah bekerja untuk kamu, untuk rakyat. Maka kamu tetaplah nak bagi berapa. Bukan kita lantik diri kita, bagi diri kita. Tak cukup dengan jawatan kita sebagai menteri, kita nak ada lagi jawatan-jawatan lain supaya dapat duit banyak. Dialah menteri, dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan, dialah menteri macam-macam menteri. Jadi nak sebut kat sini, ketika dulu apabila Abu Bakar As-Siddiq ditabalkan jadi khalifah, maka dia kata, engkau tetap apa nak bagi, aku bagilah, aku terima. Dia tak minta. Maka melalui ucapan itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengemukakan satu tafsiran yang terbaik dan adil berhubung dengan kontrak sosial. Jadi ada kontrak sosial di antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi pemimpin dia bukan jadi pemimpin dilantik macam itu je. Dia dipanggil yang berhormat, dia yang dibagi yang mulia, dia dipanggil dengan berbagai gelaran, tetapi tidak ada kontrak sosial di antara pemimpin dengan rakyat. Dia boleh buat apa saja nak buat. Nak pergi parlimen ke, nak tidur dalam parlimen ke, nak buat apa-apa yang dia nak buat. Rakyat nak buat projek apa dia nak buat, dia punya suka. Ikut kepala dia sahaja. Nak lantik siapa pun boleh. Sebagai kronisma, nak lantik anak sebagai timbalan dia, nak lantik isteri sebagai penasihatnya, ataupun apa sahaja dia nak buat boleh. Sedangkan sebenarnya daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin itu bila digelarkan sebagai pemimpin, maka dia ada kontrak dengan rakyat dia. Apa kontraknya? Itulah tanggungjawab. Tanggungjawab, amanah. Dia bukan jadi pemimpin begitu je. Oh, aku dah menang pilihan raya, aku dah bayar sana, bayar sini, aku dah habiskan juta duit aku, bilion aku dah habiskan duit aku. Maka hari ni tugas aku nak mengambil harta rakyat, mengambil harta negara, gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan daripada sini kita lihat bahawa kontrak sosial yang wujud di antara pemimpin dan rakyat itu ialah merupakan satu perjanjian di antara rakyat dan pemerintah yang bertujuan apa? Memelihara kepentingan awam, kepentingan umum, kepentingan negara. Jadi kontrak sosial ni bukan untuk nak jaga kepentingan diri sendiri ataupun keluarga sendiri. Nak lantik orang-orang yang dia suka je, kroni. Nak lantik orang-orang yang daripada keluarga dia, nepotisme tadi. Dia tujuannya rakyat nak tengok pemimpin ni menjaga kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri. Sampai peringkat nak menyatakan, kalau aku buat salah pun ketika aku sedang memimpin, engkau semua tak boleh dakwa aku. Macam itu. Bebas daripada pendakwaan, bebas kebal daripada segala kesalahan. Segala kesalahan boleh buat, tak boleh dakwa kat mahkamah selagi saya memegang jawatan ini. Jadi jika pemimpin-pemimpin itu melakukan dengan baik akan apa yang dibuat, maka Allah bagi rahmat padanya, Allah bagi ganjaran padanya. Tapi dia tidak, dia akan menerima akibat. Ini nombor satu. Jadi asas kontrak sosial di antara rakyat dan pemimpin ialah bahawa rakyat dan pemimpin itu duduk di bawah satu keadaan untuk memelihara kebaikan, kepentingan umum, bukan kebaikan dan kepentingan diri sendiri. Jadi hari ini kita tengok macam-macam. Makin jadi pemimpin, makin kaya. Makin pegang jawatan, makin bermewah-mewah.
Kan dulu tak pakai apa ni, baju mahal, kot mahal-mahal. Sekarang ni baju mahal je. Kan bajunya mahal, kopiahnya mahal. Kan dulu kalau jalan tu pakai yang murah-murah aje, jubah pakai murah-murah aje. Keretanya, sekarang keretanya kan, sekarang dia punya ada drivernya. Kalau pergi ke kereta tu dia tunggu. Kenapa nak suruh driver buka pintu? Kan? Jadi kita lihat hari ini tanggungjawab dan perjanjian kontrak sosial di antara pemimpin dengan rakyat tidak dipedulikan. Rakyat kelaparan, dia boleh makan sampai ribu-ribu harga makanannya, sampai kekenyangan, buang makanan berlebih-lebihan. Ada rakyat yang kelaparan, ada rakyat yang tak ada, nak bagi makan anak pun tak ada. Kemudian rakyat bukan saja ekonominya susah, begitu juga rakyat dalam keadaan tekanan perasaannya, sehingga ada yang sampai peringkat bunuh diri. Ini orang tanya, kan, kenapa sekarang ni banyak sangat kes-kes, kan, kita kata kemalangan di jalan raya ni, lori-lori ni. Kenapa lori ni banyak, kan? Ada yang kata ni brek tak makan lah, dia langgar jadi sandwich. Kereta tu lori langgar, sandwich, mati semua. Dia kata apa? Dia kata brek tak makan. Dan ada yang sampai lori pula langgar. Kenapa ngantuk? Kenapa lori dah sakit jantung meninggal? Jadi kita lihat masalah kemalangan tidak ada penyelesaian. Dan pemimpin membisu. Yang dia tahu apa? Yang dia tahu nak kena saman je. Ni lori kena saman. Ni kereta ni kena saman. Sebab jarak perjalanan. Saman. Dia tak fikir pun apa sebenarnya yang menjadi punca kepada kemalangan. Tak fikir. Tak pernah keluar di dalam perbincangan di surat khabar ke, di media ke, di mana ke, apa sebenarnya yang menyebabkan jumlah kemalangan di negara kita meningkat? Apa agaknya yang menyebabkan jumlah kita kata saman semakin meningkat? Di mana kita nak bantu rakyat tadi? Tak pernah fikir, tak pernah bincang. Yang dibincang kemalangan ni, dan kemudian kita kena saman sana, saman sini. Hari ni kalau berlanggar, bukan yang dilanggar dan yang melanggar salah, semua pakat kena salah belaka. Ini perkara yang berlaku di mana kontrak sosial di antara pemimpin dengan rakyat, yang mana untuk memelihara kepentingan awam. Bila ada masalah, cuma kata hari ni saya nak beritahu statistik orang yang bunuh diri. Kurang-kurang secara purata satu hari 5 hingga 6 orang yang bunuh diri. Kan, kemudian orang yang sakit sekian-sekian, ini dia tak ada kata panggil pakar-pakar, panggil orang-orang yang on the ground. Kenapa ni ramai bunuh diri ni? Kenapa ni ramai mati ni? Kenapa ni ramai miskin? Kenapa ekonomi teruk? Kenapa kurang lebih 4 juta orang tak ada kerja? Kenapa? Di mana salah? Di mana silap? Sedangkan mereka boleh pergi ke luar sana, ke seluruh sini dengan jet, personal jet, dengan jet peribadi mewah, pergi dengan helikopter pula tu, kan, duitnya mewah. Dia kata ni bukan saya bayar, orang lain bayar. Yalah, orang lain bayar. Alangkah eloknya kalau duit itu diberi untuk bantuan kepada rakyat tadi. Jadi dalam Islam, asas pertama siasah Islam, politik Islam ialah pemimpin ada kontrak sosial dengan yang dipimpin rakyat. Dan rakyat berhak untuk melihat, memerhatikan, engkau ni betul ke tak betul ni. Kita sambut dia macam-macam, hebat. Kita sambut dia nak datang kampung, sebut ni YB ni yang berhormat nak datang. Kan, orang yang akan membawa kemajuan, kebaikan kepada kampung kita. Kita sambut dia dengan kompang lah, dengan macam-macam. Kita sambut dia. Tiba-tiba dia hanya datang bagi ucapan terima kasih, datang sekian-sekian. Ini adakan pelekat tu semua seorang satu buat balik. Dan insya-Allah saya akan datang lagi. Kita akan cuba buat apa yang baik. Dia tak fikir pun apa masalah yang dihadapi oleh kampung. Kes penceraian yang bertambah-tambah. Kes jenayah yang bertambah-tambah. Kes kematian, keselamatan jalan raya bertambah-tambah. Banyak masalah. Ini tak termasuk lagi masalah daripada luar negara datang bawa balak bencana, ubat-ubat yang dikatakan ubat, tapi rupanya racun.
Bukan ubat. Rupanya bio weapon, chemical weapon, kan, economic weapon. Semua daripada luar perjanjian-perjanjian yang kita katakan sebagai perjanjian berat-berat sebelah diambil, diterima. Kan? Dan kita punya pakar-pakar pula yang kita bekerja dengan mereka, ambil saja. Di sini kita lihat. Rupa-rupanya nombor satu, asas kepada siasah Islam ialah pemimpin tu ada janjinya, kontraknya. Malahan ada pula yang mengatakan janji itu bukan kitab suci. Ada pula yang cakap macam tu. Janji boleh dicapati, boleh disampai dan boleh tak disampai. Ni tuan-tuan perempuan, apabila kita tidak, kita pula yang menjadi kaki tangan kerajaan. Kita pula yang menjadi orang yang menjadi bergelar pengarah, yang bergelar timbalan pengarah, bergelar penguat kuasa, IGP, Panglima Angkatan Tentera, yang bergelar segala jenis gelaran yang sepatutnya membantu pelaksanaan kontrak sosial di antara pemerintah dengan rakyat tadi. Tiba-tiba kita pula yang menjadi dalangnya. Sebab tu hadis yang saya bacakan tadi cukup serius. Siapa-siapa yang masuk menemui mereka, pemimpin-pemimpin, dan dia membenarkan pendustaan mereka, dan dia membantu kezaliman mereka, maka dia bukan daripada aku, dan aku bukan daripada dia. Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat, dan dia tidak akan menemui aku di telaga syurga. Nabi kata, aku tak akan bagi syafaat pada orang ni. Siapa dia? Bukan hanya pemimpin tadi, tetapi orang yang mengikuti pemimpin tadi. Sebab itulah kita kembali balik kepada dasar-dasarnya. Dasar siasah politik dalam Islam ni macam mana? Dia bukan hanya sekadar jadi pemimpin, tapi tidak bertanggungjawab. Tidak mau bertanggungjawab. Hanya bertanggungjawab apa yang ada kepentingan dia je. Apa yang ada kepentingan dia. Sebab tu kita ni sebagai orang, sebagai rakyat, ada hak untuk memerhatikan, mengawasi setiap langkah laku pemerintah. Kita ni ada hak. Memang Allah SWT telah memberikan kepada kita hak itu. Malahan Nabi mewajibkan kita mencegah jika berlaku kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kamu melihat kemungkaran, kamu melihat satu tak kena, ada benda yang tak kena ni, tak kira lah apa, jangan tengok parti. Hari ni kita tengok parti. Oh, yang ni parti aku tak boleh cakap. Kalau aku cakap nanti, habis kalah parti aku. Habis kalah parti aku. Jadi ini parti lain. Baru kita bantai. Bantai sebantai-bantainya. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, antara perkara yang berada di sini, satu perkara yang kita kena maklum, bahawa parti-parti yang ada di negara kita ini, hanya akan membawa imej yang buruk kepada negara yang hebat. Malaysia ni negara yang hebat. Negara kita ni hebat, terkenal. Saya ingat saya pergi luar negara. Saya pergi ke masa flotilla tu kan. Masa flotilla. Pergi ke Turki, pergi ke Greece, pergi ke Itali, pergi ke Perancis, pergi ke Switzerland. Bila berjumpa dengan tokoh-tokoh antarabangsa di kalangan kita kata civil society movement. Pergerakan masyarakat yang bertamadun lah kita panggil. Jumpa orang putih, jumpa semua pakak-pakak kata baguslah kamu duduk Malaysia. Duduk Malaysia ni bagus, pemimpin ni bagus sebagainya. Dia nampak dari luar macam tu lah. Bila saya cerita balik, sebenarnya begini-begini baru nampak. Tapi nak sebut kat sini, memang negara kita ni hebat. Negara kita ni, kita tengoklah. Satu ketika saya pergi ke Kelantan, berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan. Yang bukan sekarang, yang sebelum ni. Saya pergi jumpa dengan dia, membawa pada masa itu tokoh dari Palestin. Tokoh dari Palestin. Saya bawa tokoh Palestin. Jadi bawa tokoh Palestin dan juga beberapa orang tokoh daripada negara Arab yang lain. Bincang. Masa itu bincang. Bincang apa? Bincang masa itu macam mana kita nak bekerjasama dengan pihak antarabangsa. Bukan sahaja dari urusan kemanusiaan, tetapi urusan kita kata ekonomi. Maka Menteri Besar Kelantan pada masa Ustaz Makno Yaakob, dia kata alhamdulillah kami buka tangan kami untuk orang nak invest, nak pelabur-pelabur sebagainya. Maka dia pun berceritakan tentang Kelantan, hasil dalam Kelantan.
Kelantan ada emas, banyak emas. Kelantan ada silika. Kelantan ada macam-macam lah. Nak sebut sini. Jadi bila kita tengok balik negara kita ni, Allah bagi rezekinya banyak. Dan saya dengar, tak tahu betul tak betul. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, siasatlah kan. Apa dia? Kes Musang King yang membawa kemurkaan kepada Sultan Abdullah, Sultan Pahang. Kan murka dia kerana apa? Kan kerana kita kata pencerobohan tanah-tanah, tanah-tanah kerajaan dan juga tanah-tanah kita kata orang kampung dijadikan ladang Musang King. Dan kemudian dah puluh tahun dah mereka ceroboh, mereka ambil hasil, sikit pun tak pulangkan semula kepada rakyat. Saya guna rakyat, walaupun istilahnya bukan gitu. Bila kita semak balik, tengok balik, bukan Musang King sahaja. Rupa-rupanya ada apa? Rupa-rupanya ada lombong emas. Jadi rupanya bukan Musang King. Musang King tu kat luar. Dalam tu, saya dengar. Saya fikir adalah dia punya asas dia. Lombong emas. Banyak lombong emas. Banyak. Dan dengar. Kena siasatlah, tuan-tuan, siasatlah sendiri. Saya cuma buka-buka sikit-sikit je. Jadi 500 kilogram sekurang-kurangnya sebulan satu lombong. Lebih kurang begitulah. 500 kilo. Saya tak pastilah sebulan ke sehari. Kan? Yang ada di Pahang ni. Dikeluarkan. Siapa yang keluarkan? Not even rakyat Malaysia pun. Saya tak sebut mana, nanti kan orang marah pula. Baik, nak sebut kat sini. Maka siapa yang mendalangi pencerobohan ni, pengkhianatan ini? Pemimpin-pemimpin yang ada ni lah. Pemimpin politik lah. Itu baru di Pahang. Di Kelantan pun, di Gua Musang tu, boleh tahan banyak. Sebab saya pernah membawa beberapa orang daripada kalangan kita kata pelabur-pelabur daripada luar negara. Kebanyakan yang kita bawa ni orang Melayu, orang Islam kita lah, orang Arab lah. Bawa bincang-bincang, tengok, buat dia scan, Gua Musang scan. Emas dia luar biasa. Itu dah sudut emas saja. Belum lagi dia sudut yang lain-lain. REE-nya, bauxite-nya, macam-macam. Jadi berpuluh tahun negara kita merdeka, tetapi masih kebanyakan besar daripada hasil negara ini dikhianati oleh pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin. Sebab tu dia sanggup belanja macam-macam. Kita dapat camplay card aja masa undi tu. Dapatlah RM100, RM200 seorang. Itu pun dah juta-juta. Juta yang dia dapat bilion. Dan kemudian yang dia dapat kuasa. Sebab tu nak sebut kat sini. Asas politik siasah dalam Islam yang kita nak tajdidkan pada hari ini, pada kali ini. Kita nak tajdid, nak memperbaharui negara kita ni. Saya bercakap ni sempena dengan keputeraan Duli Yang Mulia Sri Baginda Pertuan Agong ni hari Senin ni. Ni pemimpin nombor satu dunia ni. Nombor satu Malaysia. Dunia pula. Jadi nak sebut kat sini, di mana? Jadi apa yang berlaku? Parti politik kita dan pengikut-pengikutnya duk cakap pasal politik aja. Kalau benda ni daripada parti orang, kita bantai sehabis-habisnya. Sampai yang kita cakap tu tak kira benar ke, bohong ke. Kalau parti tu parti kita, kita tutup serapat-rapatnya. Pemimpin tu kita sanjung. Dia dulu sama dengan saya dulu. Dia Abim, saya pun Abim juga. Saya pun pernah masuk Abim juga. Saya Abim, dia Abim. Kita ni bagus ke ni. Jadi kita kena sokong dia. Kenapa? Abim. Kenapa sokong dia? Ini parti kita. Ini parti keadilan. Ini parti UMNO. Ini parti bersatu. Tak kira lah parti apa. Parti PAS. Tak kira lah. Maknanya kita bercakap tu, siasahnya bukan siasah ummah. Bukan perjanjiannya, kontrak sosial tadi. Bukan kontrak sosial antara pemimpin yang telah diamanahkan oleh Allah dengan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka untuk memimpin. Jadi kepentingan parti. Kalau parti itu berjaya, kan? Jadi sebab itulah kita tidak menafikan, tak maaf saya sebut kat sini,
kelemahan kepimpinan negara kita. Pemerintah yang sepatutnya bertanggungjawab dan mempunyai kontrak sosial untuk memelihara kepentingan awam, kepentingan rakyat, kepentingan negara, lebih utama kepentingan agama, telah menjadikan kepentingan diri mengatasi kepentingan yang lain. Kepentingan diri. Sampai sanggup memohon kepada mahkamah supaya diberikan immunity, kekebalan. Kalau aku salah, tak ada orang boleh dakwa aku. Kenapa? Mudah aku nak mentadbir negara. Kalau kita seorang yang adil, seorang yang amanah, seorang yang tak ada salah apa sebagainya, kenapa kita perlu takut? Dengan pendakwaan, kita bimbang. Itu bukan lahir daripada takwa, tapi lahir daripada nafsu. Jadi kita mengikut pemimpin yang mengikut nafsu. Apa jadi? Inilah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tidak siapa dalam dunia ni, termasuklah kat Malaysia kita ni, kat Indonesia pun sama, lebih kurang dapat menyangkal bahawa kerajaan-kerajaan yang wujud kebelakangan ini, begitu juga dengan sebelum ini, dengan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan parti, kepentingan diri sendiri, telah gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Gagal. Sehingga laporan polis, aduan-aduan rakyat yang dengan buktinya, dengan faktanya, bukan konspirasi, teori-teori, bukan. Ada yang betul-betul sakit, ada yang betul-betul teraniaya, haknya dirampas, hak kebebasannya dirampas. Macam-macam aduan, bukan satu, dua, bukan puluh-puluh, ratus-ratus, sampai ribu ditolak macam itu saja. Dipanggil NFA, Non-Further Action. Maksudnya buat lapor polis, hantar kepada peguam negara, yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, yang ini tak boleh. Yang boleh yang mana? Yang boleh yang ada kepentingan sahaja. Ini boleh, ini boleh. Ini kita punya musuh politik. Ini boleh. Yang ini boleh, yang ini boleh. Yang ini adalah orang yang nak kacau kita. Ini boleh. Yang tak boleh, rakyat tak boleh. Gagal sistem legislatif kita. Badan legislatif hari ini gagal melaksanakan peranannya. Kenapa? Kerana dia tak mau siasat. Kenapa tak nak siasat? Bila kita minta semakan kehakiman, judicial review, kita minta judiciary review, semakan kehakiman. Nak semak, bukan nak kata salah. Semak je balik. Betul ke tak betul? Semakkan kehakiman. Dia tolak mentah-mentah. Walaupun yang dibawa itu fakta, data, benda yang berlaku on the ground, dia boleh tolak macam itu. Ada seorang pemimpin pembangkang, saya sebutlah pembangkang. Nanti orang kata kita ni cakap pasal kerajaan aja. Ni orang PAS lah ni. Ini orang bersatu lah ni cakap ni. Ada saya nampak orang komen. Ustaz ni orang PAS lah ni. Orang bersatu ni nak kutuk kerajaan. Saya bukan kutuk kerajaan. Saya bukan cakap cela pada kerajaan. Saya cakap mana-mana pemimpin yang mengkhianat. Tak kira lah parti mana. Tak kira lah parti mana. Parti PAS pun ada masalah juga. Parti Bersatu pun ada masalah juga. Parti UMNO pun ada masalah juga. Parti Keadilan ada masalah juga. Kalau tak ada masalah, kenapa ada menteri yang lucut jawatan, minta supaya dia lucutkan jawatan, and resign. Sampai resign. Kalau tidak ada masalah, tak resign. Nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap kerana kita nak melihat semula bahawa sesungguhnya keadilan sebagaimana yang Allah perintahkan pada surah Al-Maidah ayat 8 tadi. Wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi mereka yang menegakkan keadilan. Bukan keadilan ikut kita. Mentang-mentang saya parti keadilan, dah adil dah? Belum tahu. Keadilan kerana Allah dan keadilan yang menyinarkan, yang berasaskan kepada kebenaran Allah. Ini suratul Maidah. Jadi sebab tu kita nak tengok hari ni rakyat kena sedar. Kita jangan hanya kata, oh, aku dah lantik engkau jadi YB, engkau dah jadi menteri, engkau dah jadi Don Exco, maka lepas cukup-cukuplah, tak apalah, biarlah. Tunggulah 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kita lantik orang lain pula, dah tak berjalan. Tak. Bila kita dah melantik mereka, sebenarnya mereka telah berjanji setia. Disebut kontrak sosial di antara pemimpin dengan rakyat.
Dan rakyat boleh dan wajib mengawasi. Kalau pemimpin tak betul, kena tegur. Sayyidina Umar kata, kalau aku buat salah, tegur aku. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau aku buat salah, engkau betulkan salah. Tapi kalau aku buat betul, maka engkau bantu aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengaku kalau dia salah. Tak apa, salah. Betulkanlah. Bukan, kalau aku salah, aku tak mau seorang pun mengadu. Aku akan buat satu akta baru bahawa aku kebal. Aku kebal daripada segala bentuk kesalahan. Sepertinya aku ni Tuhan. Aku ni Nabi yang maksum. Aku tak pernah buat salah. Jadi kelemahan-kelemahan ini ada di depan mata kita. Kita nampak, kita lihat. Ini bukan teori. Ini bukan kata-kata parti politik yang nak jatuhkan sama-sama parti politik yang lain. Tetapi kita melihat kewibawaan pemimpin kita. Sama ada sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Telah dipertikaikan. Disebabkan oleh budaya kata-mengata pada hari ini. Budaya yang bohong-membohong. Budaya palsu-memalsu antara satu sama lain. Adalah budaya dalam parti politik yang ada pada hari ini. Kalau dia geng kita, kita diam senyap. Kalau dia tu geng orang lain, kita bantai sampai habis. Bantai sampai habis. Kalau dia buat baik pun, tak ada kebaikan dah. Ini sifat-sifat kepartian yang ada. Yang sebenarnya telah membawa kepada kerosakan demi kerosakan. Sebab itulah hari ini, kan, kita dengar banyak kali dan kita pun tahulah. Ini bukan dengar ni, kita tahu. Jadi, kerajaan hari ini pun tidak ada yang majoriti. Tidak ada yang majoriti. Tapi terpaksa bergabung. PKR bergabung dengan UMNO, bergabung dengan DAP, membentuk kerajaan. Begitu juga dengan pembangkang, tak cukup. Tak ada satu parti pun yang benar-benar ada majoriti. Simple majority. 112, tak ada. 130 lebih. Ataupun 180 lebih. Yang dia saja parti dia. Yang betul-betul mendapat mandat rakyat, tak ada. Kenapa tak ada? Kerana sebenarnya rakyat dah bosan. Rakyat dah nampak bosan dengan tipu daya mereka. Dengan penipuan-penipuan mereka. Yang hanya mementingkan siasah parti mereka. Nama dia siasah politik matang. Nama dia siasah apa pun lah nak sebut. Tetapi rupa-rupanya hanyalah merupakan kelemahan demi kelemahan. Jadi sebab itulah ketika Task Force Rakyat bersidang, kan, lebih kurang 300 NGO berkumpul seluruh Malaysia. NGO yang betul-betul prihatin dengan masalah rakyat tadi berkumpul. Sepakat mereka mengatakan rakyat telah hilang kepercayaan kepada kepimpinan negara. Rakyat hilang kepercayaan. Loss of trust. Loss of trust. Kenapa? Sebab perkara yang asas dasar, iaitu kontrak sosial perjanjian untuk menjaga rakyat dengan penjagaan yang elok, yang betul, telah kita kata untuk memelihara kepentingan rakyat telah dicabuli. Telah dicabul. Tambahan lagi hari ini pula tiba-tiba nak minta kekebalan, immunity. Tak boleh seorang pun dakwa saya. Kalau siapa nak dakwa saya, nanti terancamlah negara ni. Saya susah nak buat apa? Nak buat apa namanya, kepimpinan, nak memerintah, nak memimpin, nak mengurus, susah. Asyik orang dakwa je. Tuan-tuan, pendakwaan negara kita bukan macam budak sekolah. Balik-balik rumah mengadu mak, abah, umi, ayah, abi, contohnya. Ni kat sekolah ada budak nama Ali. Ali ni disuka tumbuk saya. Mak. Kan kita pun pergi sekolah, marah cikgu. Engkau kenapa tak jaga anak aku ni kena tumbuk? Ni Ali ni, padahal Ali yang kena tumbuk dengan anak dia. Lepas tu cikgu pun kata, sebenarnya anak tuan lah yang ganas kat sini. Kan? Ali tu baik. Tengok mana Ali tu, tengok Ali. Duduk diam gitu. Oh, macam gitu. Tiba-tiba anak lain pula mengadu. Dia kata, mak, cikgu pukul saya. Kenapa lebam ni? Dia tengok. Kenapa lebam? Cikgu pukul. Bawa parang pergi sekolah. Nak cari cikgu mana pukul anak aku ni. Cikgu dah menggigil ketakutan. Bapak bawa parang. Tiba-tiba guru besar datang. Kenapa ni tuan? Kan, anak saya kena pukul ni cikgu. Dia tunjuk parang dekat cikgu ni.
sebenarnya anak tuan bergaduh. Ni ada orang ambil gambar pun. Bergaduh ni sama-sama dia ni. Jadi salah seorang tumbuk muka anaknya. Dan mereka dah dihukum pun semua ni. Oh, anak bergaduh ke? Mahkamah undang-undang negara bukan macam sekolah dengan ibu bapa. Mengkandang anak, ngadu-ngadu. Tak ada prima facie, tak ada pendakwaan, tak ada fakta, tak ada polis yang nak menyiasat, tak ada peguam yang nak menganalisa siasatan. Mahkamah kita dia ada kewibawaan undang-undangnya. Bukan siapa-siapa boleh tuduh apa-apa. Nak tuduh PM jahat macam itu je. Tak ada. Dia mesti ada prima facie dia. Dia mesti ada laporan polisnya. Polis siasat, panggil, ambil aduan, ambil keterangan. Ambil keterangan, kamu buat report ni ke? Polis tanya, betul ke kamu gini? Apa buktinya kamu cakap ni? Kan? Dia kena torture dulu dengan polis. Polis tanya ni, tanya tu, tanya ni. Dia tak berjawab. Kau ni bohong. Dah, baliklah. Peringkat laporan polis tak lepas. Polis buat siasatan. Kata polis, oh ni ada bukti. Dia hantar ke peguam pula, peguam negara. Ataupun dia punya kumpulan je lah. Pendakwa raya. Tengok-tengok pendakwa raya pula siasat. Ni, cari yang ni A, B, C, siasat. Betul ke ada prima facie yang betul-betul ni? Bukan senang. Jadi bukanlah semua orang mengadu tak betul PM, tak betul. Timbalan PM tak betul semua menteri. Tiba-tiba terus nak kena berhenti, susah nak pergi ni. Tak ada. Dia ada sistem dia. Jadi kenapa yang kita tak minta kekebalan tu? Sedangkan yang di Pertuan Agong, nombor 1, amanah paling besar di negara kita ni, yang di Pertuan Agong, pun boleh didakwa dalam Mahkamah Khas Perkara 33A Perlembagaan Persekutuan. Boleh didakwa. Tiba-tiba menteri pula yang duduk bawah, yang di Pertuan Agong, nak kata, aku tak boleh didakwa. Nak minta pula caranya, dengan cara apa? Dengan cara minta hakim yang tentukan. Bukan parlimen yang tentukan. Sepatutnya perkara ini dibawa ke parlimen. Dibahaskan, boleh ke timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri, Menteri-Menteri tidak boleh didakwa? Macam mana kebal? Macam mana ahli parlimen kebal? Dalam parlimen nak cakap, apa pun boleh cakap, tak boleh didakwa. Jangan kita dakwa orang dalam parlimen tu cakap, dia nak berbahas, dia boleh bincang. Tak boleh didakwa. Contohnya. Jadi nak sebut kat sini, kenapa perlu kewibawaan? Kewibawaan kepimpinan kita runtuh. Runtuh dengan nepotismanya, dengan kronismanya, dengan liberalismanya, dengan pluralismanya. Ini perkara-perkara yang kita kata yang sepatutnya kontrak sosial di antara rakyat dengan pemerintah tu mestilah dijalankan, yang bertujuan untuk memelihara kepentingan rakyat. Maka di situlah ada, kita lihat kelemahan kerajaan ini apabila undang-undang tidak berwibawa. Jadi kita tidak nafikan ada kelemahan dalam undang-undang manusia ni, ada kelemahan, dan kita tidak nafikan ada yang tidak dihormati. Maknanya mengarutlah begitu. Disebabkan wujudnya berbagai perkara lah. Contohnya ada diskriminasi, ada nepotisme, ada trik sana trik sini oleh lawyer, helah sana helah sini. Malahan kadang-kadang kita kata pengamal undang-undang, ada kalanya terpaksa dipinda kerana ada kepentingan peribadi. Ini semua ada kelemahan kepada undang-undang manusia, kita tidak nafikan. Tetapi dalam keadaan undang-undang yang lemah tu, tiba-tiba ada lagi satu, iaitu berlaku ketidakadilan dalam melaksanakan legislatif. Sehingga kami baru-baru ini berkumpul, NGO berkumpul, kami berbincang macam mana ni nak buat ni. Kita pergi lapor polis, ikut prosedur, report polis, NPA, non-FA, non-further action. Tak ada dah. Sebab apa? Kata peguam negara, kata Kementerian Kesihatan KKM, kata kementerian sekian-sekian, ni tak payah didakwa, tak payah disiasat. Maka polis kata tak boleh disiasat. Maka bila kita kata tak puas hati, tak apalah. Kalau polis kata ni kes ni tak payah siasat sebab ada menteri yang kata tak payah siasat, ataupun ada peguam negara yang kata tak payah siasat, maka bawa ke mahkamah, minta semakan kehakiman. Betul ke akta ni? Betul
betul ke peraturan ni yang menyebabkan rakyat menderita pada hari ini on the ground, yang sakitnya, yang matinya, yang ekonominya habis dan sebagainya. Dan hak-hak asasi yang telah dicabul. Betul ke minta semakkan kehakiman? Bukan nak dakwa siapa-siapa, semakkan kehakiman. Betul ke minta hakim tengok semula? Tiba-tiba pihak legislatif, peguam negara, eksekutif, parlimen kata ini dasar kerajaan, tidak boleh disemak. Tidak boleh disemak. Maka hakim kata, oleh kerana peguam negara tak nak semak, tak nak siasat, tak nak analisa, maka judiciary, kehakiman pun kata tolak kes. Tolak kes. Dah ratus laporan polis dibuat. Ratus laporan polis. Dan ramai yang terkesan. Tiba-tiba kan mahkamah kata tolak kes. Tak boleh. Terpaksa lah masuk ke mahkamah rayuan. Sekarang pergi mahkamah rayuan lah. Di Putrajaya. Dan kita jangka kalaulah perkara ini berterusan, tentulah dia akan tolak juga. Akhirnya tak ada dah keadilan. Tidak ada keadilan dalam negara ini sekiranya kewibawaan undang-undang, kewibawaan kehakiman, kewibawaan eksekutif tidak melaksanakan peranan dia dengan betul. Maka apa yang berlaku? Rakyat kan hidup dalam undang-undang hutan. Nak buat apa? Buatlah. Nak sembelih pun tak apa rakyat ni. Sembelihlah. Nak bagi rakyat ni kebuluh macam dekat Gaza. Bagilah kebuluh. Ekonominya dicabut. Hak-haknya dicabut. Nak buat apa buat. Tidak ada semak imbang. Tidak ada semakan dan tidak ada seimbangan yang mana boleh kita nak cuba dapatkan keadilan. Maka kewibawaan undang-undang runtuh. Di mana tadi kita kata kepentingan rakyat, kepentingan umum yang dijadikan sebagai syarat, sebagai kontrak sosial di antara rakyat dengan pemimpin. Mana pemimpin ni? Yang dulu duk kempen gini, pilihlah saya, pilihlah saya, pilihlah saya. Kalau pilih saya dapat A, pilih saya dapat B. Janjinya bulan dan bintang. Tetapi bila kita ada masalah, nak mengadu pun tak boleh. Nak mendapatkan keadilan pun ditolak. Malahan dia buat pula satu yang baru. Dia minta semakkan kehakiman supaya Perdana Menteri, menteri dan sebagainya, tak kira siapa-siapa, tidak boleh didakwa. Tidak boleh didakwa. Jadi di mana dia? Sebab tu saya kata, apabila kita menghampiri 100 tahun tajdid ini, maka di situlah rakyat perlu prihatin dan faham. Kan? Itu dari sudut kewibawaan undang-undang, habis tercela, tercabul. Dan kemudian dari sudut amalan kepatian yang buta. Dan amalan kepatian yang buta. Buta. Dia hanya kenal parti dia dengan parti orang. Kemudian berangan nak jadi Perdana Menteri. Berangan nak jadi Perdana Menteri. Tak kira lah daripada parti mana. Saya tak sebut parti kerajaan ke, parti pembangkang ke. Semua pemimpin dalam negara kita ni. Kena dia reset semula. Perlu dia reset semula. Kenapa? Kerana mereka mengamalkan amalan kepartian yang buta daripada keadilan. Buta daripada kebenaran. Dan kita tidak nafikan ada api permusuhan, hasad dengki yang telah merosakkan, mengoyakkan hati pemerintah dan juga hati pembangkang dan juga hati rakyat. Memang ada. Tapi itu semua lahir daripada budaya kepartian yang sumbang, yang buta daripada kebenaran. Kalau yang tak betul, bantai tak betul. Sikit-sikit bolehlah dia kata, ni adalah buat baik sikit. Tapi tak boleh kempen lebih-lebih. Saya pernah jumpa dengan kumpulan pembangkang. Saya sebut pembangkang lah. Sebab apa? Sebab orang ingat saya ni pembangkang. Saya sebut ni, pemerintah punya kesalahan banyak. Saya tak payah sebut pun rakyat nampak. Jangan ingat rakyat ni bodoh dan buta. Jangan ingatkan rakyat ni pekak dan bisu. Rakyat ni ada telinga, rakyat ada lisan, rakyat ada mata, ada otak, boleh fikir, bukan buta. Rakyat bukan bodoh, bukan. Pemerintah kita nampaklah. Nampak pemerintah. Ni tak lama lagi nak naik apa ni, minyak, harga minyak nak naik ni. Dan harga minyak nak naik ni, tak lama lagi.
Maka kita jumpa dengan pembangkang. Assalamualaikum Datuk Seri Tun apa sebagainya. Kami nak mengadulah pada pihak pembangkang, bawalah ke parlimen, sampaikanlah kita ni rakyat yang rendah je, rakyat yang hina je, sampaikanlah pada parlimen ni. Tersebutlah macam-macam. Dipanggil kita bodoh. Bodoh kamu. Kenapa Datuk Seri? Kamu nak suruh buat sekian. Kan itu tidak kena dengan strategi dan sebagainya. Dia bayangkan strategi dia. Dia melihat dari kacamata parti dia. Dia lihat dari kacamata dia yang nak jadi PM. Dia yang nak jadi menteri. Dulu masa jadi menteri tak buat apa pun. Tak ada buat apa pun, dah jadi menteri dah pun. Semua orang dah merintah dah. Rakyat dah bagi peluang kepada semua parti memerintah. Sebut je parti apa. Semua dah pakat merintah. Bebas pun ada pemerintahan dia. Bebas pun ada. Nak sebut kat sini, rakyat dah bagi peluang dah kepada semua parti politik. Tak kiralah namanya PN, tak kiralah namanya PH. Tak kiralah namanya bebas. Dah bagi peluang semua dah. Tetapi apa yang berlaku, kontrak sosial tetap dicabul. Tetap dibuat macam-macam. Maka pada pandangan saya dan pandangan sahabat-sahabat NGO, kena ada reset semula. Siasah negara. Reset semula. Dan perkara ini hanya boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan budi bicara Majlis Raja-Raja. Sebagai saya sebut tadi, aspirasi rakyat perlu didengar. Apa yang ada pada rakyat ni perlu diperhatikan, perlu diteliti. Betul ke saya kata ni? Kalau tak betul, tak payah terima. Tapi kalau betul, ingatlah, kita bukan raja yang sebenar. Kita bukan sultan yang sebenar. Raja yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul Quddus. Allah Jalalu. Allah yang maha berkuasa. Kalau kita tidak mengambil berat tentang apa yang berlaku pada rakyat pada hari ini, saya tak cakap, rakyat tak cakap, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi wakil, yang memelihara kami daripada orang-orang yang zalim. Cukuplah Allah yang memberi kemenangan pada kami. Cukuplah Allah. Tuan-tuan, rahmati Allah, kita melihat kelemahan kepimpinan yang pada hari ini ialah salah satunya amalan politik kepartian yang buta. Yang buta sehingga tidak dapat membezakan yang mana hak dan mana batil. Yang mana sahabat kawan, yang mana lawan. Tak dapat beza dah. Tak dapat beza dah. Buta. Kerana kepartian itu membutakan pemimpin-pemimpin yang ada. Kalau kita cakap macam ini, nanti lawan kita, parti lawan tu menang. Nanti rakyat sokong dia. Jangan. Bila jumpa dengan kepimpinan-kepimpinan pembangkang pula, dia kata biarlah kerajaan buat macam ni. Nanti rakyat marah, rakyat mengamuk, rakyat runtuhkan kerajaan. Nanti kami naiklah. Saya cakap dengan Datuk Seri saya kata, Datuk nak tunggu rakyat mati ke? Dah 100,000 lebih dengarnya yang mati sebab cocok ni. Dah 100,000 lebih. Ribu, 30%. Tak perasan kalau silap saya ni silap lah. Nak sebut ni. Datuk Seri nak tengok makin ramai mati ke? Makin ramai merana ke? Ekonomi kita jatuh ke? Biarlah. Kenapa? Bila kepimpinan kerajaan membawa kepada banyak benda yang rosak, maka tentu rakyat akan memberontak. Bila rakyat memberontak, maka tentulah rakyat akan memilih kami. Kami siapa? Pembangkang. Minta maaf no. Saya sebut ini perkataan ni. Bila kami bincang dengar macam itu, saya kata subhanallah. Maka bukan kebenaran yang kita cari. Bukan solusi yang kita hajatkan. Tetapi kepentingan parti kita supaya parti kita menang. Biarkan. Nanti rakyat bangkit. Nanti rakyat marah. Nanti besok bila undi, dia undi kami pula. Kami memerintah. Tuan-tuan, orang yang mencari kita kata mencari dunia ni. Mencari dunia ni tak boleh dipercaya. Saya tengok.
Saya tengok perhati dalam hati saya, ya Allah, munafiknya pemimpin-pemimpin kita ni. Minta maaf no, saya guna perkataan munafik, itu yang saya rasa. Bila kami kata dah 100,000 tok yang mati ni sebab sekian-sekian-sekian, dia kata apa? Small matter. Small matter, dia kata. Small matter? Small matter. 100,000 mati, biar je. Hampir 4 juta menganggur, biarlah. Biar susah. Kenapa susah? Habis Datuk ada solusi ke? Kami ada solusi. Habis kenapa Datuk tak beritahu pada pihak kerajaan supaya apply solusi tu? Saja tak nak beritahu. Kenapa? Supaya rakyat marah. Supaya rakyat turunkan kerajaan. Nampak tak? Ini amalan kepartian yang buta. Dia bukan untuk kepentingan rakyat. Dia untuk kepentingan parti dia, supaya dia memerintah. Supaya dia ada kuasa. Supaya ada duit. Dia boleh songlap lagi. Nak kaut lagi. Nak buat apa lagi ikut kepentingan mereka. Nepotisme lah. Kronisme lah. Macam-macam. Ini saya nak sebut kat sini. Hakikatnya amalan-amalan inilah yang telah mengakibatkan mereka menjadi buta. Buta melihat al-haq dan buta melihat al-batil. Yang mana benar, yang mana sesat, buta. Kenapa? Amalan kepartian yang buta. Maka kita pula yang mengikut dia tu pun sama tak? Kita pun yang ikut dia semua. Inilah fenomena yang sedang berlaku pada hari ini. Yang saya gambarkan dalam siri yang kuliah yang lepas. Makar, perancangan jahat yang sedang memuncak dan kita mula nampak dengan mata kepala kita sendiri. Saya tak cakap ni pun tuan-tuan dah tahu dah. Saya tak cakap ni pun tuan-tuan dah boleh faham dah. Dah boleh nampak. Kenapa? Kerana apa yang telah dibuat itu melampaui daripada batas manusia Muslim iman kepada Allah SWT. Dan akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan rakyat menjadi lemah. Zahir mereka tak stabil. Zahir mereka rosak, hancur. Dan masalah ni sudah mula kemuncak. Tak tahu nak selesai buat macam mana. Akhirnya ramai pilih bunuh diri. Ramai pilih bunuh diri. Bila nak bagi susu pada anak pun dah tak ada duit. Nak bagi makan pada anak pun dah tak ada. Kerja dah tak ada. Barang pula naik makin mahal. Nak pergi mencuri kan kena tangkap lagi. Susah. Akhirnya dia kata ke anak dia, wahai anak-anakku, aku doa kepada Allah. Moga Allah memberikan rezeki pada kamu. Wahai isteriku, aku tinggalkan kau dengan kasih sayang. Bunuh diri. Gantung diri. Gantung diri. Kenapa? Dah tak boleh nak buat apa dah ni. Masalah semakin kemuncak. Dan tidak boleh nak diselesaikan. Sebab itulah, tuan-tuan, puan-puan, pada malam ni saya nak mengajak. Wujudkan satu kekuatan untuk bangkit. Jangan kita bergantung dengan makhluk, dengan manusia. Jangan bergantung dengan pemimpin. Bergantunglah pada Allah. Bergantunglah pada Allah. Perlu wujudkan perubahan. Perlu wujudkan tajdid yang menyeluruh dengan segera. Jadi golongan pemerintah pula, golongan kerajaan pula perlu faham hakikat ini. Rakyat bukan nak lawan kerajaan. Kita bukan nak lawan pemimpin. Kita bukan nak gaduh-gaduh dengan siapa-siapa. Tapi kita mahu supaya apa yang berlaku ini ditangani dengan adil. Sebagaimana perintah Allah tadi dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Allah perintah, jagalah tanggungjawab kamu, kontrak sosial kamu. Jaga. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena mengambil tindakan yang sewajarnya. Lakukan perubahan yang betul dengan inisiatif dan usaha yang baik. Jangan kita biarkan terus kezaliman ini berterusan, pembohongan ini berterusan. Jangan kita biarkan pemimpin-pemimpin yang jahat terus menguasai negara kita. Sehingga kita terus dijajah dalam keadaan kita hari ini nampak macam merdeka. Ini bulan 8 ni pakat-pakat nak sambut bulan merdeka. Ingatlah apa kata Rabi' bin Amir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berdepan dengan Panglima Rustam, apa kata dia? Ditanya oleh Panglima Rustam, tanya pada dia, apakah yang kamu nak sangat ni? Maka kata Rabi' bin Amir,
radhiyallahu anhu kata, Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, daripada kesempitan dunia kepada dunia yang lapang, dunia akhirat yang lapang, daripada kezaliman budaya-budaya agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Inilah mesej yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesej yang telah dibawa, disambung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi negara kita ni masih lagi dijajah. Kenapa dijajah? Pemimpinnya, otaknya, akalnya, hatinya masih lagi mengikut gaya hidup Barat, gaya hidup Timur. Hati, jiwa pemimpin kita dan jiwa rakyat kita masih terpenjara dengan budaya-budaya Barat. Tengok pakaian, bergaya dengan pakaian Barat pun kita dah boleh nampak. Sebelum ni nampak macam pakaiannya humble, pakai jubah, pakai serban lah, kopiah lah. Sekarang dah pakai Barat, pakaian-pakaian. Tengok pakaian, dah tak sebut lagi dah. Hobi-hobi dulu tak sebut dah. Apa hobi dulu? Berzikir. Apa hobi dulu? Baca Quran. Apa hobi dulu? Kita tolong rakyat. Sekarang hobi sekarang nak pergi melancong ke sana, melancong ke sini atas nama kerja. Pergi ke sana bekerja, pergi ke situ bekerja, pergi ke belakang bekerja. Semua atas nama kerja. Rupanya nak jalan-jalan cari makan, rehat-rehat. Sebab itulah dengan kehidupan yang bermewah-mewah, kehidupan yang berlalai-lalai leka, itulah suasana kepimpinan negara yang ada pada hari ini. Tak kiralah mana-mana parti. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, yang kita perlukan ialah al-alimul ulama, ulama dan umara, pemimpin yang rabbani. Kita perlukan kepada ulama yang rabbani, pemimpin yang rabbani. Ulama yang beriman, pemimpin yang beriman, yang boleh melaksanakan amanah mereka dengan betul. Kalau ulama mewarisi tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau pemimpin mewarisi tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya ulama dan pemimpin yang rabbani, yang ada iman dan takwa, yang benar-benar boleh melaksanakan amanah tadi, inilah yang akan menyatukan ummah yang beriman. Sebab itulah saya nak seru kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kepada sekalian Duli ke bawah Duli, Sultan-Sultan, Majlis Raja-Raja. Lihatlah Malaysia pada hari ini. Kita perhatilah negara ini, negara yang kita sayangi. Betulkanlah semula kepimpinan yang ada. Kerana Allah akan tanya kepada kita. Allah akan tanya. Allah tak tanya sahaja makan apa, minum apa. Allah tak tanya sahaja pakai apa, duduk mana. Allah tanya tanggungjawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya ke atas apa yang kamu pimpin ni. Rakyat ni. Rakyat ni menderita. Rakyat ni susah hati. Ada di kalangan rakyat yang bunuh diri. Ada di kalangan rakyat yang terus hidup menderita. Dizalimi. Hak-hak mereka dicabuli. Kebebasan mereka dirampas. Dan mereka hidup dalam kesakitan. Dalam kesan-kesan sampingan program cocok tu. Banyak perkara berlaku. Ini tak sebut lagi dengan bioweapon yang nak masuk. Pandemik yang bakal diumumkan. Dan begitu juga dengan PKP yang bakal berlaku, yang akan meruntuhkan ekonomi sehingga menjadikan rakyat dan negara duduk di bawah institusi keuangan luar negara yang akan kita kata menjajah negara kita dengan penjajahan yang baru. Kita ingat, tak apa dah. Sebenarnya serangan ini bukan hanya pada rakyat, tetapi juga akan berlaku kepada Tuanku Sultan. Saya nak sebut dekat sini, hari ini pemimpin-pemimpin politik kita berpecah. Yang Melayu Islamnya berpecah. Dan yang rakyat juga telah diadu dombakan dengan pihak istana. Rakyat pun dah mula bosan. Tengok apa pihak istana buat ni. Raja yang adil, raja yang dijunjung. Nak sebut dekat sini tuan-tuan puan-puan, kita tengok semula sejarah.
pergolakan antara parti-parti politik Melayu, pergolakan di antara ulama pun berperang, berpecah sama sendiri, dan institusi Islam dipinggirkan. Ini yang berlaku di peringkat kebangsaan sekarang. Dan kemudian ketidakseimbangan pula di kalangan rakyat yang Islam dengan bukan Islam. Melayu dah mula cerita pasal Melayu, tengok Cina sebagai musuh. India pun tidak kurang juga diberikan pula kuasa oleh pemimpin-pemimpin tertentu di guna India sekarang ni untuk nak meracuni pemikiran mereka supaya pecah Melayu, Cina dan India. Ini kita tengok keadaan yang sedang berlaku hari ini. Kita tak sedar ke? Dan semua perkara ini akan berulang lah. Tidak mustahil akan berulang peristiwa penuh dengan linangan air mata, penuh dengan tumpahan darah, iaitu pembunuhan dan penghapusan Kesultanan Raja-Raja Melayu. Setelah rakyatnya dipecah-pecahkan, setelah pemimpin politiknya dipisah-pisahkan, bergaduh sama sendiri, akhirnya akan jatuhlah Kesultanan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu dan kerabat mereka. Peristiwa berdarah yang berlaku tahun-tahun yang lepas dulu di Indonesia dan sebagainya habis. Raja-raja yang ada di Nusantara ni habis. Saya bacakan penghapusan kesultanan di Nusantara secara terancang, di mana pemimpin politiknya digaduh, dilaga-lagakan, rakyat dilagakan dengan istana dan sebagainya. Maka Kesultanan Melayu Singapura jatuh, Kesultanan Melayu Melaka jatuh, Kesultanan Melayu Sulu jatuh, Kesultanan Melayu Patani jatuh, Kesultanan Melayu Langkat jatuh, Kesultanan Melayu Delhi jatuh, Kesultanan Melayu Serdang jatuh, Kesultanan Melayu Asahan jatuh, Kesultanan Melayu Siak Seri Indra Putra jatuh, Kesultanan Melayu Pahlawan, Kesultanan Melayu Indragiri, Jambi, Pagaruyung, Riau Lingga, Aceh, Pontianak, Melayu Banjar, Kesultanan Melayu Kutai Kartanegara, Kesultanan Bulungan, Sambalung, Pasamliung dan Makassar habis jatuh. Yang tinggal mana? Kesultanan Melayu di tanah Melayu. Ada 10 sultan Kesultanan Melayu yang masih tinggal. Yang ini masih ada. Dan sekiranya peristiwa yang ada pada hari ini berterusan, maka tidak mustahil Kesultanan Melayu di tanah Melayu, di negara Malaysia ini juga akan dihapuskan. Bukan kita hapuskan, bukan rakyat yang hapuskan, tidak, tetapi musuh-musuh yang sekarang melaga-lagakan di antara pemimpin sama pemimpin bergaduh berpecah, kemudian rakyat pun bergaduh sama sendiri pecah. Maka saya memohon dengan rendah diri, kita dengar apa dikata Datuk Ismail Sabri masa di PM. Saya bacakan ucapan dia daripada hari kemerdekaan. Di era modernisasi ini, bentuk penjajahan tidak lagi sama di era kolonial penjajahan dulu. Justru itu, jika kita tidak mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh wira-wira terdahulu, maka sejarah mungkin akan berulang. Bukan saya cakap ni. Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri cakap. Sejarah apa? Sejarah kejatuhan sultan-sultan. Dengan bila dipecah-pecahkan pemimpin, dipecah-pecahkan rakyat, maka dia kata, maka sejarah mungkin akan berulang dan kita kembali dijajah semula, dan bentuk penjajahan moden yang muncul ketika ini dan semua negara di dunia terkena kesannya, iaitu penjajahan baru dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk budaya. Ini Ismail Sabri sebut. Anasir luar ini menggunakan pelbagai cara untuk menjajah semula dalam bentuk yang lebih canggih. Yang lebih canggih. Meskipun ancaman penjajahan baru ini bukan dari segi fizikal, bukan diserang dengan bom, dengan pistol, namun ianya sangat berbahaya dan merupakan cara paling mudah untuk menjarah minda dan jati diri bangsa, seterusnya mampu menghancurkan sesebuah negara. Ini ucapan daripada Perdana Menteri kita yang lepas, yang sekarang dituduh oleh SPRM pula, sekarang ni dah naik kes pula. Jadi menyatakan bahawa sejarah buruk Nusantara ni mungkin berulang. Tak ada dah raja-raja dah. Tak ada dah Islam dah. Jadi duduk di bawah kolonial penjajah. Yang lebih teruk lagi pada hari ini, di bawah Mulkan Jabarian, di bawah Al-Masih Dajjal. Maka apa kata dia lagi? Dengar sini.
Ucapan ni bukan sebarang ucapan. Hanya rasa cinta. Jadi saya cakap ni, kita cakap ni sebab sayang kita pada negara. Sayang kita kepada pemimpin. Sayang kepada Yang di-Pertuan Agong, pada raja-raja. Sayang kita kepada semua. Seluruh rakyat. Hanya rasa cinta kepada negara. Membolehkan kita terus bekerjasama dan bersatu padu untuk mempertahankan nilai-nilai kedamaian, keamanan, kemerdekaan, untuk membangun dan menjaga kedaulatan negara. Ini saya petik ucapan daripada Ismail Sabri. Kan, masih hidup lagi PM tu. Bekas PM. Nak sebut kat sini, kan, apa yang kita sebut, kita nampak sekarang ni, sekiranya kita tidak berhati-hati, maka akan jatuhlah kan, apa yang digambarkan sebagai teras kepada agama di negara ini. Maka tajdid yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku ialah tajdid untuk reset semula kepimpinan negara. Dan inilah tanggungjawab yang sekiranya kan, boleh berfikir, boleh merasai kan, Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, raja-raja, sultan-sultan, sekiranya ini boleh dirasai, maka merekalah yang ada boleh bertindak. Hari ini yang tinggal hanyalah majlis raja-raja, sultan dan juga rakyat yang ada cinta dan sayang pada negara. Ini yang tinggal. Tengah-tengah tu dah huru-hara dah. Kepartian telah mula berporak-poranda, bergaduh sama sendiri. Sampai sekarang, walaupun satu kerajaan dinamakan kerajaan perpaduan, tetapi dalamnya penuh dengan perpecahan. Apa bukti perpecahan? Baru pemilihan parti dah bergaduh. Taklah bergaduh cara bodoh, cara pandai, tetapi akhirnya mengakibatkan letak jawatan sini, letak jawatan sana. Di mana kasih sayang? Di mana toleransi? Di mana kesepaduan, penyatuan? Hanya kerana tak dapat ini, tak dapat itu, kita pun tinggalkan medan perjuangan. Bagilah pada orang putus asa seolah-olahnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya bercakap pada malam ni bukan kerana saya nak lawan siapa-siapa atau kita nak lawan siapa-siapa. Tapi kita nak membina kesedaran dan kefahaman bahawa sekiranya realiti yang ada pada hari ini, kepimpinan terus dalam keadaan lemah, ulama terus dalam keadaan bisu, dan kemudian rakyat terus dalam keadaan dilalaikan dengan kelemahan-kelemahan tadi, maka kita tidak akan bersama dengan tajdid. Kita tidak akan bersama dengan kebangkitan Islam. Islam akan bangkit, itu janji Allah. Islam akan menang, itu janji Allah. Islam akan sempurna, itu yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekiranya kita tidak bersama dengan kesedaran yang sepatutnya, dengan proses tarbiyah, proses dakwah dan proses perjuangan yang sebenar, maka kita akan ketinggalan dengan suasana kelemahan yang ada pada hari ini. Kita akan terus dijajah. Seperti saya sebut tadi, yang kita perlukan pada hari ini ialah sosok ulama Rabbani dan umara Rabbani. Ulama yang terikat dengan Allah dan umara, pemimpin yang terikat dengan Allah. Ini yang kita perlukan. Bukan tuan guru, bukan ustaz, tapi ulama yang Rabbani. Kalau ustaz sekadar setakat pencetus umat, sekadar pendakwah sejuta umat, itu semua dalam sistem yang ada pada hari ini tidak membina kekuatan. Tetapi ulama yang boleh menyentuh hati umat dan pemimpin yang boleh membawa manusia kepada Allah, maka umat Islam akan disatukan semula. Umat Islam akan dibina kekuatan semula. InsyaAllah. Sebab itulah kita melihat apa yang saya sebut ni sebenarnya ramai dah tahu dah pun. Kan? Saya tanya dengan Panglima Angkatan Tentera bekas-bekas general kita. Pakat-pakat semua setuju belaka. Hanya mereka yang buta hatinya dan buta mindanya tak nampak apa yang kita cakap ni. Kan? Ada yang sebut ini mestilah kempen PAS. Ini mestilah kempen bersatu PN nak jatuhkan kerajaan. Tuan-tuan, ini bukan PAS, ini bukan PN. Ini bukan parti politik. Kalau kita ingat parti politik, maka kita menjadi buta dalam politik kepartian yang kita anggotai pada hari ini. Kita tak nampak yang mana al-haq, yang mana batil. Tak nampak. Kita nampak semua sama je.
Sehingga akhirnya perjuangan yang sebenar besok. Timbulnya Al-Mahdi. Mereka yang Al-Mahdiyin mendapat hidayah tadi. Timbul pejuang yang sebenar. Kita tetap kata, ini parti politik lain. Yang ini pengganas. Yang ini penjahat. Kita tak nampak yang mana benar, yang mana batil. Kerana hati kita buta dengan politik kepartian. Buta dengan maksiat dan mungkar yang kita redha pada hari ini. Sebab tu saya nak sebut kat sini tuan-tuan. Ini hadis. Tak mahal. Saya sebut sekali lagi hadis yang saya sebut semalam. Kemarin. Kelak di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini dhaif, untuk kita jadi pengajaran je lah. Bukan jadi hujah, jadi pengajaran. Kelak akhir zaman akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menganiaya. Jadi pemimpin, dia menganiaya rakyat dia. Menteri-menteri yang fasik. Menteri-menteri yang kekal dengan dosa. Dia kata tak apa, aku berdosa sekarang, nanti waktu isyak aku boleh bertaubat. Isyak berdosa, dia berzina, dia berliwat dan sebagainya. Isyak berdosa, subuh aku boleh minta ampun. Subuh berdosa, lepas subuh dosa lagi. Zuhur aku minta ampun. Fasik. Ni menteri-menteri yang fasik. Ni perkataan Nabi, no? Hakim-hakim yang curang. Hakim pun tak kalah curang. Ulama-ulama yang pendusta. Ulama pula kaki bodek, kaki jilat. Apa yang pemimpin nak, yang ikut nafsu tadi, dia jilatnya, dia ikutnya, dia bodeknya. Sanggup dia berdusta, mengeluarkan hukum-hukum yang berpihak kepada nafsu. Maka barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu yang sempat menemui masa zaman itu, hendaklah kamu tidak menjadi pegawai pajak mereka. Tidak menjadi pegawai yang ambil cukai. Zalim. Kaki tangan kerajaan, malahan kaki tangan kerajaan dan penguasa untuk membantu keburukan mereka. Ikut zalim mereka. Jadi maknanya kalau kita jadi pegawai LHDN ke, kaki tangan kerajaan ke, ataupun orang yang boleh nak pihak berkuasa, polis ke tentera, tapi tidak membantu keburukan mereka, tak apa. Tak apa. Nabi kata yang membantu keburukan pemimpin tadi, yang mana lakukan kerana segala perbuatan semua kita ikut pemimpin itu, maka samalah itu jalan menuju ke neraka Allah. Saya minta maaf lah, saya ini hanya yang berkhidmat. Saya ini bekerja untuk government of the day. Betul, kita bekerja untuk government of the day. Saya faham. Saya pun kaki tangan kerajaan juga sebelum ni lah. Tetapi sekiranya government of the day itu melaksanakan pembohongan, melaksanakan penipuan, melaksanakan penzaliman, penganiayaan. Ingat, kesannya bukan hanya ketika kita bekerja. Lepas bekerja, lepas mati, Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, dan apa yang berlaku pada hari ini, janganlah kita ambil mudah. Maka mari sama-sama kita berukhuwah, berkasih sayang. Saya bukan nak lawan siapa-siapa, no. Saya bukan nak sebut, saya cuma sebut perkara yang sepatutnya kita ada. Benda ni benda kebenaran sahaja. Saya tak sentuh pun siapa-siapa. Kalau pihak kepimpinan kerajaan, saya sebut kerajaan pun ya, pembangkang pun ya. Kalau mengkhianat, maka pengkhianatlah dia. Kalau menyeleweng, penyelewenglah dia. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya hanya sebut kebenaran. Mudah-mudahan kita rakyat nampak dan faham. Bukan kita nak lawan siapa-siapa. Tetapi kita nak betulkan. Nak cuba beritahu mana yang benar itu benar. Mana yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Maka bukalah hati. Sebab saya tahu di kalangan kita ni ada pengikut-pengikut tegar kepimpinan yang ada. Dan tak apa, kalau pemimpin kita baik, alhamdulillah, kita syukur ke Allah. Kita bantu dia, kita sokong dia. Tetapi bila mereka mengajak kepada maksiat dan mungkar, dan sama-sama membawa anasir luar negara nak menjajah pula kedaulatan negara ini, maka wajib kita tidak bersama dengan mereka. Kerana itulah tanda kita telah mengkhianati kontrak sosial antara kita dengan rakyat, antara kita dengan negara, yang paling besar antara kita dengan Allah. Kerana Nabi gambarkan, setiap kamu akan ditanya, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu ni akan ditanya, apakah yang kamu mimpin pada rakyat kamu tadi. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, insyaallah.
Jadi negara kita ni pembangkang tak function, NGO pula jadi kerja pembangkang. Jojo. Jadi siapa yang prihatin lah, NGO ke rakyat biasa, sama-sama kita bergabung. Kalau yang tak betul, kita katalah tak betul. Kalau yang betul, kita sokong, kita bantu. Itulah hajat kita untuk berlaku adil kepada seluruh, termasuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Kita bayangkan wajah saudara kita, mak ayah kita, anak-anak, isteri, suami kita. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شات في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين يا الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في غزة وفي الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Minta maaf sangat-sangat hari ni agak tinggi suara kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.